Okey, DaVinci Resolve ni memang satu perisian yang sangat power. Tapi boleh tahan kompleks juga kan? Dalam perkongsian kali ni, kita akan bongkar beberapa rahsia yang betul-betul akan mengubah cara anda menyunting. Pernah tak anda terfikir, mesti ada cara yang lagi laju, lagi efisien? Jawapannya, memang ada. Jom kita tengok sama-sama. Anda pernah tak rasa macam, aduhai, asyik buat benda sama je masa menyunting? Potong sini, buang sana, ulang-ulang sampai bosan. Dan makan masa pula tu. Kalau jawapan anda ya, memang betul lah tempat anda tonton ni. Tengok tu, pakar yang dah guna 8 tahun pun masih belajar benda baru. Jadi, trik-trik yang kita nak kongsi ni ibaratnya macam jalan pintas. Hasil daripada pengalaman bertahun-tahun. Kita akan pendekkan proses pembelajaran anda. Benda yang orang lain ambil masa bertahun-tahun nak faham, anda boleh tahu dalam beberapa minit je. Okey, jom kita mulakan dengan jantung proses suntingan kita, garis masa atau timeline. Serius, dekat sinilah kita boleh lajukan kerja kita paling banyak sekali. Kita semua mesti pernah lalui benda ni. Ambil blade tool, potong, lepas tu cari ruang kosong, klik, tekan delete. Lepas tu ulang lagi dan lagi. Aduh, leceh dan lambat betul proses ni kan? Inilah penyelamat kita. Kalau anda set shortcut untuk fungsi ni ke butang Q dan W, anda boleh lupakan terus pasal blade tool tu. Aliran kerja anda akan jadi macam ni. Main, berhenti, tekan Q, beres. Main, berhenti, tekan W, beres. Sangat-sangat lancar. Cuba bayangkan berapa banyak masa boleh jimat. Daripada nak kena klik satu-satu ruang kosong tu, anda cuma perlu guna satu shortcut je dan piuf, semua ruang kosong hilang. Garis masa anda terus jadi kemas dan rapat. Okey, garis masa dah laju. Sekarang, jom kita fikir lebih besar sikit. Macam mana nak jadi lebih cekap, bukan setakat dalam satu garis masa, tapi untuk semua projek kita. Bayangkan kalau kita boleh kongsi aset antara projek dengan senang je. Nampak tak beza dia? Cara lama, nak pindah aset, kena tutup projek, tunggu, buka projek baru. Alahai, lamanya. Dengan cara baru, kita cuma aktifkan dynamic project switching. Lepas tu, kita boleh lompat-lompat antara projek yang tengah buka. Macam tu je. Nak salin garis masa ke, penggredan warna ke, senang sangat. Ini memang betul-betul game changer. Okey, yang ini lagi satu game changer yang hebat. Fikirkan Power Bins ni macam perpustakaan pribadi anda yang ada dalam DaVinci Resolve. Semua aset yang anda selalu guna, anda letak kat sini. Sekali je import, lepas tu boleh guna untuk semua projek. Selamanya. Senang kan? Jadi, apa yang patut kita letak dalam Power Bins ni? Benda-benda macam kesan bunyi yang kita selalu guna, logo kita, transisi custom yang kita dah buat, muzik, klip pelarasan. Senang cerita, apa-apa je yang kita akan guna berulang kali. Tak payah dah nak import benda sama setiap kali mula projek baru. Baiklah, sekarang kita masuk ke ciri istimewa DaVinci Resolve, penggredan warna. Jangan risau, kita akan pecahkan beberapa teknik profesional ni supaya jadi lebih senang faham. Okey, ini masalah biasa yang kita selalu hadap. Katakanlah kita nak letak noise reduction dekat berpuluh-puluh klip. Memanglah bagus, tapi main balik jadi sangkut-sangkut, kan? Nak kena matikan satu-satu pula tu, lecehnya. Penyelesaiannya, guna shared notes. Konsep dia mudah je. Anda letak kesan yang berat macam noise reduction tu dalam satu shared note. Lepas tu, gunakan note ni dekat semua klip yang berkenaan. Bila nak main balik, anda cuma perlu matikan satu note tu je dan terus main balik jadi lancar. Sebelum nak ekspor, jangan lupa hidupkan balik. Bijak kan? Yang ni pula, macam mana nak bina perpustakaan penggredan warna kita sendiri? Caranya mudah je. Bila anda dah dapat satu look yang anda suka, anda grab still. Lepas tu, seret je still tu masuk dalam folder Power Grade. Dah siap. Lepas ni dekat mana-mana projek pun, anda boleh gunakan look ni dengan satu klik je. Macam ada peratetap peribadi anda sendiri. Okey, visual dah cantik. Tapi, kerja kita belum siap lagi. Suntingan yang mantap bukan setakat gambar je. Jom kita pastikan hasil akhir kita ni nampak dan yang penting, bunyi pun profesional. Kalau audio anda ada banyak track, contohnya banyak muzik, banyak kesan bunyi, Fairlight buses ni sangat-sangat membantu. Daripada nak laraskan setiap track satu-satu, anda boleh kumpulkan semua track tu dalam satu bus. Lepas tu, anda kawal je bus tu, semua track dalam kumpulan tu akan terkesan sekali. Proses mixing jadi lagi cepat, lagi kemas dan bunyi pun lebih konsisten. Yang ni penting. Jangan bagi YouTube rosakkan mix audio anda. Pernah tak dah muat naik video, tiba-tiba bunyi jadi perlahan sangat atau pecah sebab terlalu kuat? Geram kan? Sebenarnya ada sebab benda ni jadi dan ada cara mudah nak elakkannya. Inilah nombor saktinya, negatif 14 loops. Ini sasaran kelantangan audio untuk YouTube.
tak payah pening kepala pasal istilah teknikal tu. Apa yang paling best? DaVinci Resolve dah sediakan jalan mudah. Masa nak eksport, anda cuma perlu tandakan Normalize Audio, lepas tu pilih Pratetap untuk YouTube. Itu je. Resolve akan buat semua kerja untuk anda, pastikan audio anda sempurna untuk YouTube. Banyak juga yang kita dah lalui kan? Daripada lajukan suntingan dekat garis masa, sampailah ke penggilapan audio. Jom kita imbas kembali semua trik-trik hebat yang boleh ubah cara kerja kita ni. Okey, ini dia helaian tiru untuk anda. Anggap je ni sebagai ringkasan paling penting. Untuk garis masa, biasakan guna Ripple Trim. Untuk organisasi, Power Beans tu kawan baik baru anda. Untuk warna, guna Shade Notes untuk kesan yang berat. Dan untuk audio, pastikan guna normalisasi kelantangan. Kalau anda amalkan 4 benda ni, saya jamin aliran kerja anda akan jadi jauh lebih lacu. Jadi, persoalannya sekarang untuk anda, antara semua trik ni, yang mana satu anda rasa paling berguna dan akan cuba dulu? Pilih satu, fokus untuk jadikan ia tabiat dan tengok sendiri betapa lajunya kerja suntingan anda lepas ni.